Buat kerja masing-masing, turun enjin, turun gearbox. Buat kerja yang berat-berat macam biasa, buat kerja berdua. Buat kerja berdua lah, jangan buat seorang-seorang. Turun naik gearbox, tak kisah buat kat bawah ke, atas jack ke, atas hoist ke, buat berdua. Khalil dengan Kecek panggil lah mekanik lain. Lepas tu yang lain pun sama lah. Aku dah bagi tahu lah sebelum ni. Nampak orang lain buat kerja, kalau kau tak ada benda nak buat, tak tahu nak buat apa, pergi lah tengok. Tolong lah, tanya. Nampak senior kau nak buat kerja, pergi lah tanya. Apa benda ni nak buat, benda ni nak kena tolong. Tu bila suruh pergi tengok tu bukan tengok betul-betul tengok. Tengok tolong lah. Bagi spana ke apa, pergi tengok, tanya lah nak buat apa. Ambil spana ke, tolong kemaskan dia punya spana ke, toolbox dia. Buat kerja berdua, berpartner, pasangan ni sebab tak nak masalah. Jadi at least kalau nak jadi apa-apa kan, ada 2 orang, 3 orang boleh tolong. Ada orang lain perasan nak boleh tolong tengok. Enjin nak jatuh ke, gearbox nak jatuh, benda kita tak minta. Lepas tu ni, buka dengan ikat barang pakai special tool tak dengan ketuk-ketuk. Buka ball joint, ada special tool, pakai special tool. Special tool salah saiz, bagi tahu. Nak kena beli saiz yang betul, bagi tahu. Kita beli, tak ada masalah. Jangan ketuk. Continental dia punya knuckle kebanyakannya aluminium. Dia bukan besi, kau boleh ketuk-ketuk lah. Aluminium ni kau ketuk 2-3 kali, cukup. Kau terlebih ketuk, dia crack, dah nak kena ganti knuckle. Dia bukan macam kereta Jepun, knuckle dia besi, boleh ketuk tadi tu. Conti tak boleh. Conti dia punya knuckle alloy. So kena pakai special tool lah. Ball joint remover apa semua kena pakai.